الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا wahai Tuhan berilah kami semula wahai Tuhan berilah pada kami ajarlah pada kami kau yang kami masa jahil wadzakirna ma nasina dan berilah pada kami ingat semula kau yang akan lupa Rabbi shrah li wahai Tuhan lapangkanlah padaku wa yassir li amri dan mudahkanlah hidupku wahlul 'uqdatam min lisani dan umurlah manasik lidahku yafqahu qawli supaya faham kata-kataku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dialah Allah yang menjadi, dialah Allah yang mendedahkan kejadian dia kepada alam nyata. Al-Musawwir, dialah Allah yang memberi rupa, yang memberi bentuk dalam semua makhluk dia dalam berbagai-bagai cara dan bentuk. Lahul asmaul husna, hak Allah segala nama-nama yang cantik dan molek. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah, meratiblah kepada Allah sebanyak mana benda yang di langit, 7 petal langit dan 7 petal bumi. Wa wal azizul hakim, dan dia Allah yang aziz, la yumathilu syai', yang tidak ada tolak bandingnya, al-hakim, yang penuh dengan bijaksana. Sambungan hari ini sambungan daripada ayat yang lepas. Di ayat yang lepas ni yang sebut ayat ni biasanya bila kita berdoa kepada Allah, tentulah kita doa melalui nama Tuhan. Nama Tuhan yang tertinggi sekali ialah Allah. Allah ni nama Allah, nama dia yang dikira Jalla Jalaluh, A'raful Ma'arif. Dia nama Allah yang dikira terkenal belaka. Kalau kita tak kenal juga tu tak ada arah lah. Orang lain kenal belakang kita, seorang tak kenal tu tak cerdik kita lah panggil. Lain pada Allah ni semuanya sifat. Kerana kita kenal Allah Tuhan kita ni tak boleh kenal melalui zat. Adik kakak kenal ambo kenal adik kakak melalui zat, melalui tubuh. Putih hitam setara ni, tinggi rendah setara ni, gemuk kurus setara ni, suara gawak, suara halus tu kita panggil tubuh kita, campur dengan zat. Kita nak kenal Tuhan congok-congok dulu atas kursi rumah kita, tak boleh. Mau tak mau kita kenal Allah melalui sifat. Dan sifat Tuhan sebut sendirinya ialah tak daripada ayat-ayat ni, iaitu start daripada wallahu la ilaha illa hu. Ayat ni ada tiga ayat dia panggil. Dan semua kepala ayat tu wallahu la ilaha illa hu alimul ghaib wa syahadah wa rahmanir rahim. Habis yang keduanya wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yushrikun. Dua. Yang ketiganya wallahul khaliq al-bari'ul musawwir wa asmaul husna. Jadi walau bagaimanapun tunjang nak Allah Taala ni, tunjang dia tapak di atas nama Allah. Baki lagi tu sifat-sifat dia. Daripada sifat-sifat itulah kita boleh kenal Allah Ta'ala. Sebab kita kenal orang, apa kita kata, tuan rumah ni, tukang buat rumah ni, cermat ni. Kita tak tengok tukang dia, tak jumpa dengan tukang dia, tapi kita tengok dia cara dia memasang pintu, cara dia tebuk paku, cara paku ni, kita tengok cermat. Maka kita kenal orang ni, tukang ni cermat. Nama apa tu kita tak tahu. Tapi tengok pada bekas tangan dia ni, sama ada tukar rumah kau, sama ada tukar kuih kau, sama ada tukar baju kau, sama ada tukar apa-apa, kita boleh kenal melalui sifat dia, melalui
bekas tangan dia kata. Allah Ta'ala kita boleh kenal dia melalui sifat juga lah. Sifat yang pertama kita sebut artinya ialah wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan yang tahu benda gaib dan benda yang tidak gaib. Dia mau sebut artinya sebanyak-banyak makhluk Tuhan atas muka dunia ni, kalau kita nak topong, tubik dua topong ya. Yang pertama, hak benda nampak tengok. Nampak tengok, boleh dengar suara, boleh kecap dengan lidah, boleh jamak dengan tangan, bau di hidung. Orang panggil panca andra lima. Panca andra lima. Jadi apa namanya? Apa nak sebutkan? Satu daripada nama Tuhan ialah Alimul Ghaibi. Aku ditahu benda gaib. Benda gaib ni benda kita sendiri tak tahu, nak tengok tak boleh, nak dengar tak boleh, suara dia nak jamu tak boleh. Maka benda tu benda gaib. Dan benda tu Tuhan buat juga. Kalau kita kata gaib tu kita, tapi Tuhan buat belaka. Gaib pun dia buat. Apa kita kata kat malaikat. Malaikat ni bagai ada. Syaitan bagai ada. Nafsu bagai ada. Apa lagi? Syurga, neraka, dosa, pahala, dosa, maksiat. Ni barang-barang tak nampak tengok, tapi dia Tuhan buat, ada dah benda tu. Tuhan kata aku pun tahu benda tu, aku buat. Bagaimana aku tak tahu benda aku buat? Lepas tu wasyahadah. Alimul ghaib wasyahadah. Syahadah makna benda hak terang lah. Hak boleh tengok mata, hak boleh jamu dengan tangan, hak boleh cap dengan lidah, hak boleh hidup bau, hidup apa semua. Ini benda hak kita nampak lah ni. Hamba nampak tengok adik kakak tengok hamba. Kerana hamba ni makhluk asyahadah, makhluk yang sahih. Kepada orang yang tidak beragama, dan kepada orang yang beragama dah tapi tak biasa mengaji agama, maka dia berasa bila barang tak ada, apakah tak ada lah. Atas dunia ni kita panggil komuni. Sama ada komuni Rusia, sama ada komuni Melayu, sama ada komuni Arab. Dia kira tak ada bila benda tu tak nampak tengok. Allah tak nampak tengok, maka dia kira tak ada. Malaikat tak nampak tengok, maka dia kira tak ada. Barangnya ada, muka Tuhan buat. Muka Tuhan kata Alimul Ghaibi wasyahadah. Aku ni reti barang gaib dan barang yang tidak gaib tak nampak tengok. Jadi kita orang beragama, khasnya orang Islam ni, kita duduk dalam keadaan beringat semua. Seperti misal minggu lepas, orang Noreh, kita pergi motor dalam kebun yang ada rimah. Tidak nak pergi Noreh, piti tak ada. Nak Noreh, rimah ada. Pada waktu ke mana? Kita pergi juga dengan keadaan kita perhati semua. Bagaimana kita perhati ke mata pisang Noreh, tempat kita nak toreh, dan kita juga perhati ke rimah. Belah-belah nerah, belah-belah Noreh, belah-belah mata kita tu liung-liang. Tengok kanan, tengok kiri. Mata menengok kalau ada rimah, telinga mendengar apa namanya bunyi perih-perih kalau ada rimah, hidung bang kalau bang jebak rimah. Jadi kita duduk atas dunia dengan Tuhan, dengan malaikat ni, supaya kita duduk di tempat rimah. Lain pada kita motor tengah padang, kebun terang, tak lain lah. Tapi bila kita motor tempat ada rimah, bukan mata tengok pisang Noreh ada. Tengok rimah, bang hidung ke bang jebak rimah, telinga pun bunyi perih-perih rimah, kaki pun kira nak berongga, nak bapak, tangan pun kira nak itu. Ini dah itulah keadaan kita hidup atas dunia. Dalam istilah Quran dia panggil khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'un rabbahum khaufan wa tama'an. Pagi tadi kita sembahyang subuh, boleh jadi kita baca ayat sajdah. Dalam ayat sajdah sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'un rabbahum khaufan wa tama'an. Sifat orang mukmin ni orang yang bila tidur tidaklah tidur jamu mata dah. Kalau kita kata aku nak tidur sedap jamu mata. Itu orang Melayu, bukan orang Muslim, tidak. Itu orang Melayu. Orang Melayu lain. Kita nak keluar daripada kelompok Melayu menjadi Muslim yang mukmin. Satu daripada tanda kita Muslim ialah tidur belah mana jenyok pun ada, kita terpaksa akad tubuh kita daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Renggang, ia usuk tatajafa. Orang ni perenggang diri dia daripada tempat tidur. Yad'un rabbahum, dengan tujuan nak berdoa pada Allah. Kita bangun tengah malam, belum subuh ke setengah jam, sejam, 2 jam, tidur balik ke belum subuh, belum subuh. Tujuannya doa rabbahum, tujuan nak berdoa pada Allah. Bila kita semayang, bangun semayang, kita pagi semayang tahajud,
Semayang sendiri tu berdoa. Dalam semayang pun ada doa. Lepas semayang pun doa. Kalau kita panggil doa semayang hajat ke berapa, ketika tu yang paling molek sekali. Kita duk kira orang semayang hajat umur kita dek pagi dek berapa ni tak kena masa tu. Kalau boleh kira belum subuh, kali-kali nyagi lah. Tu umur dia kena bangun. Tu umur kena bangun belum subuh, kira pergi bagi semayang hajat umur kawan belum subuh. Nak cari peluang yang terbaik. Time betul, masa betul. Kalau benar-benar kita nak Tuhan, kena bangun ketika tu. Kerana dalam hadis qudsi sebut Allah Taala turun ke langit dunia fil hazi'il akhir min al-lail. Ujung malam belum subuh, ketika tu Tuhan turun lagu mana Allah alam tu masalah kama yang liq bijalali. Masa dia turun kita tengah tidur, tak kena lah. Orang mari muka tangga kita jual barang murah-murah nak pergi saja, kita tidur kunci pintu, tak kena. Jadi ketika mana doktor mari rumah kita nak cek hospital, cek kesihatan kita tidur, tak kena. Orang mari jual muka tangga kita, jual mah, kau jual kuih kau berapa, nak beri murah-murah, kita tidur, tak kena. Allah Ta'ala ni ada belaka pada dia. Allahu As-Samadu. Allah sifat dia As-Samadu, serba ada. Tak ada zat yang serba ada lain pada Allah. Kita ni serba kurang, serba tak ada. Kok mana ada pada kita ni ialah piah-piah daripada Allah SWT. Start daripada wujud kita, apa ni, ilmu kita, kesihatan, semua ni piah daripada Allah SWT. Hak Allah Ta'ala, hak sebenarnya ialah apa nama Allah Ta'ala, Allah panggil wujuduhu bizatih, qiyamuhu bizatih. Dia Ta'ala ni ada sedia kala lagi, ada pun sedia kala, ilmu pun sedia kala pun sedia kala, apa nama cerdik pun sedia kala. Jadi sedia kala ni kita nak benarlah pada kita hak tak ada ni, nak minta daripada zat yang serba ada. Yang paling molek sekali ialah belum subuh. Belum subuh tu kalau kita cerdik kita bangun lah. Kalau tak cerdik tak ada arah lah. Bangun khaufan wa tama'an. Ya tebal kita bergantung dengan Tuhan ni kenapa? Kerana tama'an, kerana kita tumu'un. Orang Kelantan panggil tumu'un nak sangat benda Tuhan. Wa ta'afan khaufan kerana takut. Allah Ta'ala ni ngaku duduk dia, azab duduk dia, kerak-kerak kita ni pun duduk tangan dia belakang. Jadi benda ni benda yang kita tak sedih sangat, kita gerum benda ni, ya kita nak Tuhan ni kerana tangan dia syurga ngaku ada, nikmat pun ada, laknat pun tangan dia. Jadi kita dengan Tuhan ni gerum pun gerum, nak pun nak. Khaufan, gerum, wa tam'an, dan nak semua-semua. Hadirin semua, ada kereta ni DAG 477 DAG 477 minta waktu bik kereta ni ada anak orang. Para hadirin semua, itu sifat Tuhan alimul ghaib wa syahadah. Aku tahu benda gaib dan aku tahu benda zahir. Lepas tu minggu lepas kita baca Al-Muhaimin. Al-Muhaimin makna Tuhan yang memantau. Kita duduk atas lelon. Kita duduk lelon, nama duduk sini, dia kakak duduk sini. Kena kita ingat, orang ada duduk perhati. Namanya Allah. Kerana Allah sifat dia Al-Muhaimin. Muhaimin kita panggil memantau, memerhati, menyelia, bercana. Boleh bubuh belakang lah Al-Muhaimin. Nak rayaknya Tuhan ni tak ada masa dia tidur, tak ada masa dia mengatuk, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Kerja dia duk perhati kita. Perhati kita buat sepah dia nak kau tinggal benda apa ni, buat sepah dia lagi, hak dia lagi. Dan mana nak sebutlah kemarin ada yang tak surat khabar daripada seorang yang dia kira memimpin lah. Dia minta kita ni masa kita belajar, sama ada dia sekolah rendah, kau menengah, kau universiti kau, jangan campur dengan politik. Itu ada kenyataan sahabat kemarin, amat tersebutlah sahabat lain. Para hadirin semua ni kerja bodoh, kerja sesat. Bila kita semayang, kita diajak oleh Allah supaya baca Fatihah. Dalam Fatihah tu ada doa kita minta Tuhan jangan jadi kita ni orang sesat. Waladdallin, hak lalu sunnah waladdallin. Taklah Tuhan jangan jadi aku ni orang sesat. Sesat ni bukan sesat tak jumpa rumah.
Bukan tak serupa, sesat tak jumpa untuk mulu, untuk email, jabat tanu, jabat apa. Dah, hak tu sesat atas dunia ni, tak payah Nabi mari ajar. Hak tu kita ada otak serupa. Lagi kita tidak gila cari jumpa lah. Mata ada, otak ada, pandai cari rumah sari kita ke, cari kedai pak kita nak nasi kabur ke. Kalau sesat sekali-sekala tu tak apa, itu memang hidup kita terni. Hak sesat hak kita minta atas semayan, sesat tak jumpa pintu syurga. Ini dia, kerana ujung jatuh kita ni syurga neraka. Tak ada lagi dah. Melayu baik, Cina baik, Pah baik, Amn baik, Arab ke, putih ke, George Bush Presiden Amerika pun, ujung jatuh kita ni mati, masuk kubur tu satu persediaan untuk hidup balik buang habis segala benda yang bersakut pak ni, hidup pada masyarakat. Ketika tu kita dengan Tuhan akan tanya, mau apa tadinya? Aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh bayar hidung, aku boleh buah pinggan, aku boleh jatuh, aku boleh itu ini, mau apa kata? Ketika tu tak kira tok guru, tok alim, cikgu, ustaz, Perdana Menteri, Raja, Agung, Polis, tua, apa semua akan berdepan dengan barat. Ketika tu kita hanya nak ke syurga. Mana ada manusia nak ke neraka, budak kecil pun. Kalau dia jamu gelas panas sikit tu, dia buat tarik tangan, budak kecil kalau tak reti berapa tu. Dari segi nalurinya dia reti panas tak panas. Jadi kita orang tua lebih lagi. Jadi hidup atas dunia ni, kerja kita ni buat bekal ke syurga. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa tazawwadu, mu kena cari bekal. Dan bekal yang paling baik ialah takwa. Takwa ni makna buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Hak semaya bank, hak ekonomi, hak rumah tangga, hak kawan teman, hak kontrak, hak kontraktor, hak semua politik, maka semua ada takwa sebuah belakang. Tiba-tibanya seorang pemimpin sebut, dalam masa kita sebar ilmu, jangan libat dengan politik. Politik mana ada maksud tu? Kalau politik Islam, kalau tak suruh lebat juga, bila habis universiti, politik tak kerti sikit apa, jadi orang politik ke? Orang politik kan tak kerti lah. Dah masa kita belajar tu tak kerti politik. Jadi bila tu universiti tahun 25 tahun umur kita, masuk politik yang kadang tak kerti, muka kita tidak dibenar berpolitik. Dia tak kerti ke bodoh lah kan. Jadi padahalnya Islam ni ajar pada kita para hadirin semua. Jawab perhati. Ayat tu ulang. Ayat apa dia mula-mula? Ayat Iqra. Bismi rabbika. Iqra bismi. Ba ni kalau orang mengaji Arab dia panggil ba ni Arab ta'ala. Ba ni makna dengar. Kita Melayu panggil dengar. Betul lah tu. Iqra mungkin kena baca dengar. Dengar makna berekal. Dengar ni kena ada perkataan lain dulu baru ada dengar. Mari dengan basikal. Mari dengan otakar. Tulis dengan kalam. Makan dengan nasi. Kalau start dengar dah, mana boleh. Tuan-tuan semua, Assalamualaikum dengar. Mana boleh dengar. Kena sebut dulu. Assalamualaikum, saya mari dengan motorkar. Saya mari dengan itu, dengan ini. Jadi Iqra bismi rabbika. Mengaji. Mengaji ni ilmu lah. Boleh ilmu. Nak boleh ilmu kan mengaji. Tapi syaratnya bismi rabbika. Dengan nama Tuhan. Jadi politik kita duk tanya ni. Politik bismi rabbika. Dengan nama Tuhan. Makoh dengan nama Tuhan, calon dengan nama Tuhan, bini dengan nama Tuhan, bercerai dengan nama Tuhan, pertok dengan nama Tuhan, pegang dengan nama Tuhan. Kalau buat tidak nama Tuhan tak, jadi dengan nama kamu tidak nama Tuhan. Sebab kamu sebut kan, kalau tidak Tuhan, satu, dua tu, Tuhan hantu, dia dua tu ya. Kalau tidak Tuhan, hantu tu syaitan kita panggil. Sebab itulah, bila anak kita beranak, tubik daripada kandungan ibu ni, kita ban balik kanan, komak balik kiri. Orang tanya, nak erti apa budak ni, budak baru tu ban kerja berapa? Ini politik Islam. Politik Islam tu mesti disemak, dipasak masuk waktu anak hubung lembek lagi tu sebut dah Allah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Sebut nama Allah jak kecil waktu anak kita keluar daripada kandungan isteri tu, ban balik kanan, komak balik kiri. Kedua-dua perkataan komak baik, ban baik ni ada sebut nama asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Ini jok kecil lagi. Pah belah mana bau habis masa ngaji tak boleh terlibat dengan politik. Belah mana? Islam aja lagu lain, Mak Saleh aja lagu lain. Kita nak bernabi dengan Muhammad, kau nak bernabi dengan Mak Saleh. Itu masalah.
Nabi Muhammad ajar bila anak mau beranak waktu kecil lagi, tubik balik kanan, balik kiri, komak balik kiri. So, yang kedua kita duk hari-hari kok sadar kita digalak sebut bismillah. Makan, nak makan bismillah. Nak minum bismillah. Sudah makan alhamdulillah. Sudah minum alhamdulillah. Nak masuk bilik air ada doa dia. Keluar bilik air ada doa dia. Alhamdulillazi azhaba an azza wa afani. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nak masuk bilik air, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang minta lah perambat daripada syaitan jatuh, syaitan betina. Nak masuk bilik air. Kerana bila kita masuk bilik air itu, tentulah terbuka aurat kita. Bila terbuka aurat, malaikat lari. Hak mari syaitan. Jadi bila mari syaitan, kita minta Tuhan halau syaitan. Hak jatuh, hak betina, khubus khaba'ith. Bila sudah buang air besar tu bik, alhamdulillazi adhaba 'anil adha wa afan. Mujurnya Tuhan waktu tubik segala hampah yang menyusah padaku. Ya kalau kita makan apa tak tubik, semelik kita bayar. Ni buat lagu mana? Jadi mujur besar boleh, kecil boleh berok. Hamba wajib masuk hospital. Kadang-kadang hospital doktor masuk, dia tanya benda pelik. Kalau sama kita dan kita kata apa gitu. Dia kata boleh berak. Boleh kecil. Oh doktor boleh berak. Tapi boleh berak merupakan nikmat yang maha besar. Tak payah belah, tak payah kena apa panggil ubat. Julak ke apa tak payah. Tapi kita berak pun tak kata apa, cing tak kata apa tu biar pakai nyok-nyok bila. Ini orang Melayu. Kalau Melayu capuk Islam, dia reti bahasa mujurnya Tuhan. Beri makan, lepas pada makan, minum, lepas pada tu boleh keluar berak, boleh ke apa sekali. Hatapa kau pergi kat tu. Agama kita ajar kita rekeh dengan politik Islam. Bismillah tu politik Islam tu. Nanti berapa lagi? Jadi ini benda beginilah perlu perhati semua. Yang ketiga yang politik. Politik ni apa benda? Politik ni bukan orang putih. Arab panggil siasah. Orang Melayu panggil tadbir. Tadbir ni bahasa Arab. Tadbir maknanya tadbir. Tadbir ke apa dia kita? Kita ni kalau sebut politik ingat kau ngundi. Ingat kau pilihan raya. Belum pada ngundi ada lagi politik lain. Cuma tak cara tu dia punya pasal, tapi Islam ajar dah. Politik kita yang pertama ialah jaga tubuh kita. Tadbir tubuh. Mulut lidah kita, kaki tangan kita, jangan kecek koksi. Aku beri kemung, dia manusia mulut. Nak boleh kemung, boleh kecek ni aku bubuh beri mulut. Aku bubuh kain, aku bubuh anak leka. Ni bukan kerja senang, bukan kerja sama dua ni, tolak amat besar. Kalau salah Tuhan beri kerasan di mulut kita. Ada juga orang tak boleh kecek kerana beri mulut ni kerasan. Kita tanya doktor, apa tak boleh kecek? Dia kata orang sarap beri mulut dia tu tak berfungsi. Berpuluh ribu orang sarap di mulut kita ni supaya mulut kita boleh gerak. Dia bukan senang orang panggil sarah. Bukan orang tak sarah. Sarah ni kerah kerja. Kerah kerja ni kerana apa tu biar. Tapi yang pentingnya nak boleh kegerak mulut ni. Amba duk gerak mulut, adik kakak duk dengar. Dengar adik kakak dengar dengan telinga. Nak boleh ke telinga kita tu dengar dia punya gegendang kita panggil tu. Tabel gegendang ni. Berpuluh ribu doktor kata orang-orang halus hidup bergatus situ. Jadi tiba-tiba, jadi betul Tuhan kata, mahal ni aku beri mulut, telinga, mata, otak, seni tu semua barang-barang belaka. Tak ada, mu tak boleh curi dengan orang, mu tak boleh beli kedai, tak boleh. Barang ni barang aku set cukup mahal. Sebab itulah aku nak tengok mu jaga mulut. Jangan kecek tu kali. Kena mu bercakap supaya aku nak. Dengan binimu, dengan saingmu, dengan sahabatmu, dengan musuhmu pun kena bercakap supaya aku nak. Begitu juga. Jadi artinya belum pada kita muli makah berapa ni, kita sendiri tu diminta tadbir tubuh badan kita. Dalam surah Yasin. Yasin ni berhimna kita baca. Jika nak buat kerja berapa nak maya ajak ke baca surah Yasin. Dalam surah Yasin sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ayat surah Yasinnya, banyak lagi ayat lain. Al-yawma hi Muhammad pada manusia. Pada hari ni maksudnya kiamat lah. Dia Tuhan sebut kiamat hari ni, nak suruh kita berasa dekat kiamat. Sepuluh hari ni yang hidup. Al-yawma pada hari ni, nakhtimu ala afwahihim. Aku tutup mulut manusia. Sebanyak mana mulut yang boleh kecek atas dunia ni, mulut amor, mulut adik kakak, akan digam. Lepas tu, wa tukallimuna aydihim. Tangan dia akan bercakap depan aku. Tangan kita ni akan bercakap.
Wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Kaki dia pun saksi apa usaha mereka buat. Para hadirin semua, artinya belum pada kita makuh muli 5 tahun sekali, 4 tahun sekali ni, kita kena makuh muli nak jaga mulut, nak jaga kaki, nak jaga kulit kita sendiri. Kerana mulut kita ni tak boleh kecek, tak boleh kalah mata mulut kita kan. Kita rasa mulut kita, hakikatnya mulut Tuhan. Tuhan beri pada aku mulut, Tuhan beri pada aku tangan, Tuhan beri pada aku kaki. Maka mulut aku ni tak boleh kecek serupa dengan Tuhan tak setuju. Kalau Tuhan tak setuju, pun tak boleh kata. Pelawak tak setuju, Tuhan tak setuju, kita pun tak boleh pelawak. Mengasuk tak boleh, Tuhan tak setuju. Namimah dia panggil, pelaga, apa nama ni, pelaga, mengadu domba, tak boleh. Kenapa? Tuhan aku tak setuju. Kaki, ketika orang mengajar, kita tak pergi tidur rumah, duk galak dia kata, tak boleh. Kerana kaki ni bukan kaki kita saja, kaki kita yang diberi oleh Allah. Apa ni? Diberi oleh Allah. Jadi bila barang tu barang pinjaman daripada Allah, amanah daripada Allah, mulut baik, kaki tangan baik, maka kita kenalah tu sebagaimana hak Tuhan punya mulut suruh. Adik kakak mari sini katakanlah misal pinjam motosikal kan, motor dia mau kosong kawan nak pergi ngajar, kawan nak pergi ngaji, nak pergi mengajar, kau nak pergi mengaji, kau nak pergi berapa. Tuhan motor kata boleh, tapi dia buat tapi so. Jangan ganda, jangan muat semar. Jangan buat benda-benda seluk yang lalu kot lah seluk. Jadi bila kita jenis orang amanah, kita jaga betul barang yang kita pinjam ni serupa dengan tanduk Tuhan ni. Kita manusia ni, dengan sebab kita ni hamba Tuhan, dibuat oleh Allah, bukan dibuat oleh mokpok kita, bukan dibuat oleh doktor, bukan dibuat oleh Tok Bedan. Bila kita sedar lagu ni, maka kita kena jaga mulut kita biar cakap serupa dengan Tuhan. Ha kempen kau, ha dakwah kau, ha berjuang kau, ha politik kau, ha rumah tangga kau, cakap serupa dengan Tuhan. Kalau tak buat lagu tu, arti kita tidak amanah. Tidak amanah ni kat orang panggil belong lah. Waktu Nabi kita Muhammad SAW belum jadi Nabi lagi, Allah Ta'ala duduk di dia, apa ni, duduk di dia, dengan siapa dia diberi gelar, digelaran oleh Muka Al-Amin. Al-Amin ni gelaran daripada masyarakat. Pok kita ni orang panggil Tok Guru, Tok Ayah, Tok Haji, Ayah Ngoh, Tok Wa. Ni gelaran diberi oleh masyarakat, tanda orang terhormat pada orang yang diberi nama, diberi gelaran tadi. Terletak antara tu lah. Kalau orang tu masa amanah, dia jaga kehormatan, suka baik orang pada dia, jaga molek supaya dia ni benar-benar berbentuk Tok Guru, berbentuk Tok Haji, berbentuk bentuk Tok Ayah, Tok Haji, Tok Guru, Tok Lebah ni pelita dalam kampung. Sebab orang nak tiru berapa pun tu pok-pok ni lah, Tok Haji. Jadi batulah apa nama ni, alim lam ya'malam bi'azmi mu'adzab min qabli ambadil wasal, dalam kitab Syekh Matan Zubdah ke berapa, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal mu'adzab min qabli ambadil wasal. Orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia akan masuk neraka belum daripada kapis semua berala lagi. Belum pada kapis semua berala tu masuk neraka, dia Tok Guru tu masuk neraka dulu. Sekiranya Tok Guru ni tak buat tak serupa dengan ilmu yang dia ajar kat orang. Orang panggil cakap tak serupa bikin. Jangan main. Setengah orang tu boleh sebut Tok Guru mengor. Tidak sedar depan dia neraka dia tunggu. Jadi para hadirin semua, politik ni tidak mesti politik negeri negara. Tubuh badan kita ni kita kena politik dah, kena tarbih dah, supaya kaki, tangan, mulut dah kita ni buat serupa dengan hak Tuhan. Muka kita ni hamba dia. Kalau kita buat sendiri kita buat kita, tak apalah. Kalau kita buat kita ni, dalam kitab ilmu kalam dia panggil dur tasalsul. Daur yadur daur. Tasalsul. Dua-dua ni mustahil. Dur maknanya mesti. Kita buat kita. Manusia buat manusia. Buat kerja lagu mana? Belum pada hamba ada, hamba buat hamba dulu. Itu panggil dur. Belum pada hamba buat hamba dulu. Buat lagu mana? Belum pada ada lagi. Kalau duduk main lagu tu, orang panggil daur. So lagi, saya ni dibuat oleh ayah saya. Lepas tu ayah, mak saya buat oleh mak dia. Mak dia buat oleh mak dia. Mak dia buat oleh mak. Lepas bila nak selesai. Ada seorang raja. Dia kata, ya Allah, aku tak puas dengan cerita. Kalau ada orang boleh buat cerita kat aku, siapa puas aku nak kahwin dengan anak aku. Dia tak rajin, tak puas dengan cerita, pasal suka dengan cerita. Kalau ada seorang yang boleh buat cerita siapa aku puas, aku kahwin dengan puteri aku.
Mari seorang dia kata aku, Patik boleh ayat. Cerita siapa puas tu aku. Dia kata apa? Dia kata hamba jala. Pudu palah. Pohon palah tu banyak burung tidur mana. Hamba jala pohon. Banyak burung. Lepas tu kata raja, pom tu bit cakap. Lepas tu pom tu bit. Pom. Sudah. Tak ada lebat dia. Pom. Tak puas. Ni kau nak kerja dia. Jadi hak tu tak apalah cerita. Tapi kalau main kita ni, kita dibuat oleh mak dibuat oleh tuk dia, mak dia, nenek dia, tak sah sama. Sebab tu Islam letakkan orang yang pertama Adam. Tu tak cerita. Orang akhir sekali kiamat. Sah masalah. Jadi kita ni para hadirin kena politik tu kena ada. Politik terlebih jaga diri. Belum pada jaga negeri, jaga apa tu, politik jaga diri tu dulu. Lepas tu baru pergi kau jaga anak bini, lepas jaga jiran, lepas jaga itu, jaga ini, lepas jaga negeri. Kita bertanggungjawab jaga negeri. Sebab tu ngundi barang wajib. Ngundi ni wajib, bukan main-main dah. Ngundi ni ngundi politik Islam lah. Politik lain tu mengaku lah. Politik Islam aja yang boleh kita serga. Pada ujung jatuh kita ni serga. Sebab tu politik jak kecil. Bismillah, politik juga. Band tengok anak kecil, politik lagi. Lepas tu bila siapa umur dia 7 tahun disuruh semayang. Anak kita 7 tahun tu disuruh semayang. Politik dah tu. Supaya dia kenal Allah, dia kenal masjid, dia kenal berapa. Rumah dia, ni rumah aku. Ni masjid ni rumah Tuhan. Dia kena jauh kecil lagi rumah orang dengan rumah Tuhan. Ni kanal lembu, ni kutu kereta, ni stor motorkar, ni rumah Tuhan. Biar dia kenal, boleh jauh kecil lagi. Waktu kita ajak pergi balesa kita, waktu kita pergi balesa baik apa kena pimpin anak kita sebagai satu tadbir untuk membentuk akal fikiran manusia. Orang tua-tua Melayu nampak cerdik pada golongan sekular. Orang tua Melayu disebut kalau nak bentuk bulu mesti bentuk daripada rebung. Ini perkataan Melayu tahu berbeza. Orang sekular kata bentuk lepas pada universiti. Bodoh cerdik orang Melayu. Cerdik orang Melayu tua zaman itu lah. Nak bentuk, usahakan nak bentuk orang, nak bentuk bulu begitu keras duri tu pun kena bentuk daripada masa dia rebung lagi. Nak suruh rebung tu belaka ke manja ke mendadak ke, itu semua bentuk daripada waktu bulu lagi. Dan lo ni timbul pokok apa, pokok rendah ni apa, kozat lah. Ada orang jual kedai pokok rendah, dia bentuk dengan ikat dengan tali tu, tak yang pokok rendah. Banzai banzai mana boleh jadi rendah tu tahu-tahu dia ikat. Jadi boleh demikian politik mesti dia ajar daripada awal lagi. Belum pada budak erti tu kena politik dah. Bismillah, auzubillah. Lepas tu semayang, kita sebut Allahu Akbar. Lepas bila sampai 10 tahun tak semayang kau penyak kotak 4,000 pukul dia. Hak kita tak pukul anak kita semayang. Tu kita terlibat dengan sekolah lah. Nanti habis anak aku universiti kak, dia tahu sendiri. Itu hak kita, hak Nabi Muhammad lagu lain. Sebab tu dalam semayang, tambah lagi dalam semayang. Dalam semayang kita diajar wajib sebut tihah. Kalau Allah nak baca tak saya baca, tu kamu punya pasal. Kalau mau baca kamu boleh pahala. Tapi tihah kena baca. Kenapa? Tihah ni dalam banyak-banyak perkaranya dia sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Start daripada ihdina ni Tuhan royak ni politik. Politik aku nak pada membuat gini, iaitu meminta dengan aku supaya aku bawa mu ke jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tengok dalam mengaji Arab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ni badal ya. Kau tak sebut tak apa. Kau tu yang sebut gini, ihdinas siratal mustaqim, lepas tu amin, tak ada apa. Ihdinas siratal mustaqim, hai Tuhan pimpin aku jalan yang betul. Amin. Kalau butis kat tu tak apa dah. Tapi Tuhan nak tunjuk lagi supaya jelas molek jalan yang betul, jangan mereka biar aku boleh kawal sendiri, biar aku sebut sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang akan memberi nikmat pada mereka. Orang yang kamu beri nikmat atas dunia ni dalam ayat lain sebut minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Orang dapat nikmat Tuhan ni sahnya ialah nabi. Golongan nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan salihin. Itu hamba sebut cara kasar. Dia mau nak belajar cara halus yang belah mana detailnya, nabi ni belah mana sifat dia, siddiqin itu masalah aku cari lain. Yang pentingnya orang yang dapat nikmat aku ni golongan nabi, siddiqin, syuhada. Kalau kita baca sejarah nabi, Nabi Muhammad baik, Nabi Isa baik, Nabi Musa baik,
Orang ni orang panggil teriak siang malam. Tak ada nampak nikmat sikit apa. Kalau kita nikmat ni rumah besar, gaji besar, kereta besar, gelar besar, bini besar, tak ada nikmat. Tak ada nampak nikmat Nabi. Susahnya kena tuduh, kena maki, kena tagur, tidur malam teriak semua, bangun malam nangis semua. Siapa cerita orang Nabi Daud alaihissalam. Orang putih panggil David. David ni tak salah hamba ni. Dia salah makan. Kenapa? Dia salah makan. Ada sini buah-buahan. Dia beritahu kepada dia buah ni buah zakat. Mu tak boleh makan bagian zakat, muka mu Nabi. Maka dia menangis sampai 40 hari. Sampai telur apa nak panggil lubang mata dia ni. Dan dia kata tak apa tumbuh rupu. Cepat dia sujud tu. Maknanya dengan cepat celocor air semua, maka bumi itu boleh keluar rupu daripada bekas air mata Nabi Daud AS. Tu Nabi Daud. Tak kira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susahnya tadbir tubuh. Tak kira tadbir negeri, tadbir tubuh susah dah. Kenapa akhirat apa tadi? Ada surah Yasin sebut. Mulut kena tutup. Kok sedap buah, sedap kecek, sedap syarah, sedap ceramah. Learn jangan harap sedap juga daripada masyarakat. Mulut dia kena tutup. Patut keceknya tangan. Kaki. Yauma tashhadu alaihim arsinatuhum wa arduluhum mimma kanu yaksibun. Ingat ya Muhammad, adalah ayat lain sebut. Satu masa kelak hari kiamat ni, kulit dia. Kulit kita, kaki kita, gapo tashhadu, bersaksi. Sebab tu orang yang baca Quran ni kena ingat juga, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Lain pada kaki tangan akan jadi saksi depan Tuhan. Quran sendiri kalau kita baca. Lah ni kita baca Quran lah, alhamdulillah. Adik kakak dengar. Sama ada hamba baca Quran, adik kakak dengar. Akhirat pula Quran akan jadi saksi tolong kita atau lawan kita. Quran jangan ada harap. Tolong kita apa dia? Lawan kita apa dia? Ya Allah, Tuhan aku ni aziz baca Quran. Pada tak buat sepuas aku kata ke dia. So, ya Allah itu aku ni aziz baca Quran, jadi buat mati supaya dia aku ajar ke dia. Tu konolah kita ke syurga ya. Ni benda genjang zaman. Jadi nak boleh kau kita ni berpolitik cara law ni mengundi ni, belum pada tu jok kecil lagi kita diajar berpolitik tadbir tubuh dulu. Sebab tu Islam ni turun mari langit, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana kalla innal insana. 3 kali al insan. Target utama Quran tu langit bagi orang. Bukan bagi jalan raya, bukan bagi siling utuh di Putrajaya kemarin. Tu kali yang kedua. Ya utuh siling tu kenapa? Kerana al insan tak dibeki. Tak dibeki insan. Mu nak pitih, aku nak pitih. Mu malah kerja, aku malah kerja. Mu nak itu, mu nak ni, akhir utuh. Tu seling baru tak utuh rumah lagi. Kerana orang tak ada beki. Ya tak ada orang yang boleh beki manusia lain pada tukang buat manusia. Mana boleh nak beki kereta saya tukar gula. Tukar gula. Makcik kereta mau rusuk. Lepas tu dah makcik tukar gula kat beki kereta tak ikut tukar. Mana boleh tukang gula kerja dia lain, tukang kereta lain. Tukang kereta ialah kita panggil mekanik kau gapo panggil. Itu dia. Jadi tukang bila manusia rusuk, tok semaya, bohong, rasuah, rogo, dadah, nilai al-maghdubi alaihim belaka, lain ad-dhalim belaka. Nak beki manusia ni tak ada orang yang reti lain pada Allah yang membuat manusia. Kerana dia tukang buat kita. Khalaqal insana al-khaliq al-bari. Tukang manusia ialah Allah, dan Allah ni beritahu pada Nabi Muhammad. Dia tak beritahu pada tubuh kapung, tak beritahu pada ya berhormat tu yang ya amat berhormat ni, ya amat tu ya amat ni. Dia tak beritahu je lain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni atas pada yang berhormat lagi, ada pada VIP lagi, lebih pada bergapo lagi. Nabi Muhammad Nabi bukan pemimpin, tak Nabi. Apa pada pemimpin lagi. Sebab itulah kita terlibat dengan beki manusia melalui istighfar, melalui halal haram, melalui syurga neraka. Hak ni halal, hak ni haram, hak ni syurga ni neraka. Dan 2-3 hari baru ni ada kumpulan mari Kuala Lumpur beritahu masalah halal lah, jak apa ni, cok halal. Apa kita panggil? Lelah lama dia mau sedap saja. Ni
cok halal, makanan halal. Makanan halal. Ambo kata ambo kok sokong na halal. Kelantan ni sokong makanan halal, politik halal. Halal mana benda serupa dengan Tuhan nak. Hak tak halal tak serupa dengan Tuhan nak. Ekonomi tak halal, ekonomi halal. Daripada kahwin halal, kahwin tak halal, cerai tak halal, perang tak halal, makoh halal, makoh tak halal. Serupa berlaku ada halal haram berlaku. Tidak makanan. Politik pun ada politik halal. Di kita di Kelantan alhamdulillah buat serupa dengan hak Tuhan. Arti politik kita ni politik halal. Banyak lagi ni weh. Lepas tu hari ni sama ini hak tu hak ulas hak lepas dah. Hari ni sama lagi wallah lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Hak Allah semua nama-nama comel berlaku. Lam lil milki. Hak Tuhan. Tak payah membubuh nama aku Tuhan kata. Anak kita kita bubuh nama. Kita bubuh nama, kita minta orang-orang tu lebas, tu lebas, tu ayah bubuh nama anak hamba. Tuhan kata, mu tak payah bubuh nama aku bubuh sendiri. Nak bubuh nama gua nama mu tak kenal aku. Tak kenal tahu mana besar, tahu mana melia, tahu mana menilai, tahu mana murni, tahu mana pandai, bijak pandai, tak ada siapa yang reti. Tuhan, Nabi kita Muhammad sendiri pun dalam banyak-banyak ratapan dia pada Allah, tasbih dia pada Allah. Subhanaka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, Tuhanku maha sucilah mu daripada segala kekurangan. Dia aku tak pandai nak cuci mu sebagaimana mu sendiri pandai cuci nama mu sendiri. Nabi tu, nabi-nabi ni gak hok gapo ni mengaji dengan Tuhan sendiri. Kira bukan mengaji dengan ustaz, bukan mengaji tok guru dengan cikgu, tak mengaji dengan Tuhan melalui wahyu. Kalau kita kira gak kenallah Nabi Muhammad, kenallah Tuhan. Tapi Nabi Muhammad ni manusia, tidak malaikat, tidak anak Tuhan pun. Bagaimana setengah orang lain sebut Nabi Isa anak Tuhan, Uzair ibn Allah anak Tuhan. Kita orang Islam kita hormat Nabi. Hormat Nabi tapi tak siapa kau fikir hormat jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan lah. Dah. Dia malaikat, innama dia manusia, innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku ni orang pun. Lebih aku padamu ni lah kerana aku dapat wahyu. Maka bila aku dapat wahyu, aku wajib ajar kamu. Demu tak dapat wahyu ni kau kita semua ni wajib terima. Itu dia duduk. Jadi oleh yang demikian sebijak-bijak Nabi Muhammad tak pernah bubuh nama Tuhan. Kerana nama Tuhan ni diberi dia sendiri. Tuhan sendiri bubuh nama dia. Lahu al-asma'u al-husna. Hak dia nama comel. Tak payah membubuh nama, tak payah mempakak muli bubuh nama berapa Tuhan kita tak payah. Kerana kita sendiri tak reti berapa Allah. Kita boleh reti Allah ni melalui nama lah. Dia kategori seperti tadi. Allahul ladzi la ilaha illahu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min. Nama-nama Tuhan belaka. Itu so. Yang kedua yang perhatian semua. Nama Tuhan ni, dia kita panggil Asmaul Husna ni. Banyak kitab tasawuf tulis dia punya khusiat, dia punya fadilat dan khusiat. Sepuluh ada daging sayu ni ada khusiat dia. Ada khusiat dia begini tanya di dapur lah tu. Gula khusiat dia begini, daging khusiat dia begini. Maka nama Tuhan pun ada khusiat cara dia. Dan kita tidak boleh tahu benda ni kecuali melalui nabi-nabi dan juga aulia Allah, wali-wali Tuhan. Dia hidup dia 24 jam ni dengan Tuhan sama-lama. Dia mengajar pun ingat Tuhan. Dia balik rumah ingat Tuhan. Dia pergi kedai, dia pergi pejabat, dia pergi apa ingat Tuhan semua. Orang lagu ni orang yang disebut waliullah. Waliullah maknanya orang yang jadi kawal oleh Allah. Bagaimana kita ni wali bagi anak kita. Anak kita bang duduk di sana kita kawal semua. Pasal kita ni wali dia. Sebab tu bila nak kahwin orang panggil wali, orang panggil kita jadi wali. Allah Ta'ala juga ada wali-wali di muka dunia. Wali di muka dunia ni ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Tuhan ni tak ada gerung, tak ada duka cita. Hak masa depan dia tak payah gerung, segera neraka aku jaga. Hak lepas dah pun tak payah gerung, dosa dia banyak mana kena aku jaga, aku hapus. Gapo dia wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ni sifat wali.
Kalau kita nak jadi wali, kena turut ni. Alladzina amanu. Orang wali ni orang yang beriman. Dia tak kata alladzina aslamu. Alladzina aslamu lain. Orang Islam. Tak. Atas pada Islam tu ada iman. Yakin kita panggil. Kalau kita buat lelon, mayan baik, sedekah baik, mengajar, mengaji, mengepin, kalau kita buat dengan nama Allah, ya Tuhan tahu kita buat tu kerana Allah, maka kita dipanggil mukmin. Melayu Muslim yang mukmin. Kalau tidak iman, mana Melayu ni Muslim tapi tidak iman, tak ada iman. Bila tak ada iman, kita buat sakawa dengan suruh-suruh orang, tutup orang ya, maka kita dipanggil munafik. Setuju tak setuju tu kita punya bukan kerja kita. Bila kita buat benda waktu yang suruh, maka kita dipanggil Muslim. Tapi buat sendiri itu kalau berasas pada iman, kita keyakinan kita, orang nak buat, aku buat. Orang tak sibuk apa, aku buat. Kerana aku yakin benda ni betul, maka kita dipanggil Muslim yang mukmin. Wali Tuhan ni alladzina amanu, orang mukmin. Tidak alladzina aslamu dak. Alladzina aslamu saja tidak aman tak jadi. So, wa kanu yattaqun. Wa kanu yattaqun. Kana fi'il madhi campur dengan yattaqun fi'il mudhari. Anak-anak kita hok belajar bahasa Arab, dia reti apa arti fi'il madhi, apa arti fi'il mudhari. Fi'il madhi ni perbuatan yang kita buat hok lepas dah. Past tense kata orang tu. Hok akan datang ni dia panggil mudhari. Hok future ataupun apa nama present tense. Benda hok sedang berlaku ataupun akan berlaku dia panggil future ataupun mudhari. Jadi artinya orang mukmin ni orang yang kan fi'il madhi yattaqun fi'il mudhari. Dia takwa pada Allah. Yang itu takwa, law ni takwa, akan datang takwa. Takwa apa sebut tadi? Takwa ni ada berlaku kena tepat. Makan minum ada takwa cara dia. Maya bank ada takwa cara dia. Menega ada takwa cara dia. Berceramah ada takwa cara dia. Makkah ada takwa cara dia. Jadi orang mukmin ni orang yang selama-lamanya kita panggil kan bertakwa selama-lamanya dan sentiasanya bertakwa pada Allah. Kalau hari ni sembahyang esok dok, orang tak panggil takwa. Kata takwa ni mesti kana fi'il madhi campur dengan fi'il mudhari. Senantiasa bertakwa pada Allah. Kalau masuk syurga puas hati. Puas hati. Kerana takwa ni selama-lama. Kalau sembahyang gatek dok gatek, sembahyang gatek dok gatek. Orang panggil tak cukup. Tak cukup mata anak kucing. Anak kucing kita dia ada geligih dia. Kalau geligih 4, kita pergi buang secukat 3, tak terbuka. Tak terbuka ibu kucing. Jadi Nabi kata ibu kucing syurga, ibu kucing neraka, ibu kucing syurga ni sembahyang 5 kali. Kalau kita sembahyang 4 kali, arti mata anak kucing tak terbuka, tak cukup. Kokah. Orang lain masuk syurga puas-puas beranak cucu dah, kita dah main kokah. Ingat molek. Tidak. Baiklah, kita pergi lagi. Saya lagi nak sebut khusyat tadi. Ada alim ulama kita khawnya kan tasawuf. Dia karang kitab-kitab menerangkan apa nama ni khusyat. Nama Tuhan. Kalau baca ni sekian banyak khusyatnya ilang penyakit. Baca ni sekian banyak khusyatnya murah rezeki. Baca ni sekian banyak hati kita jadi cerah. Baca ni sekian banyak malaikat mari rapat. Baca ni sekian banyak syaitan lari jauh. Memang ada. Nabi kita pun sebut dan alim wali-wali Tuhan pun sebut. Ambonya tak boleh sebut lagi. Tak boleh sebut. Orang lain nak sebut, mujurlah. Tapi ambonya malah hajar orang kita ni bahasa shortcut. Tak buat kerja buat, cuma mengatik. Kau ni murah rezeki kata dia. Kerja malah. Tidak lagu tu. Sebab tu ambo tak boleh sebut lagu ni. Ambo nak didik rakyat ambo, nak didik masyarakat semua supaya aman pakai takwa. Beriman dan terus nanti bertakwa pada Allah. Politik baik, maya baik, ekonomi baik, budaya baik, apa saja pun kita buat supaya selama-lamanya. Leda ni Kelantan ni alhamdulillah kita buat atas nama Islam. Ekonomi, budaya, sosial, apa lagi sosial kita tengah buat lah ni banyak. Dada rakyat lah. Bui berlaku rakyat Kelantan, Hindu, Cina, Melayu, Ambui berlaku. Lepas tu kita buat apa kita panggil lagi kifalah. Orang tua umur 60 kalau matilah, kalau tak mati tak dipiti. Kalau mati beri 500. Lepas tu beri 2000. Melayu, Cina, India, orang putih berapa asal rakyat Kelantan syarat tertentu kita beri, tak kira apa, tak kira apa.
Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Hak ni kita buat atas nama Islam. Cina Umar kata, usahakan orang tua kalau hema terjegeluh di Syatil Furat, di tepi sungai Arab, sungai Furat, dah jelas kalau terjegeluh kaki dia mampu diri akhirat. Kalau aku kena soal Umar menjadi Perdana Menteri, bapa mu tak baik jalan, siapa aku mampu untuk seko unta-unta ni hidupnya aku bernyawa, kamu tak, bapa yang mu tak jaga jalan. Jadi kalau setawa hema dikira natan yang murah benar harga negeri Arab pun kalau mampu kena jegeluh apa tak baik jalan pun kena bertanggungjawab. Maka lebih lagi manusia perlu pada makan minum, perlu pada rumah tangga. Maka kita buat di Kelantan sekadar mana yang termampu oleh keuangan kita. Sebab tu ketika adik kakak terima batuan, ingat kata asing tu kena bayar. Asing kena bayar. Kalau piti kajian tu mungkin ada piti kajian melalui hasil tu lah, hasil balok, hasil tanah, hasil batu, hasil mahadibah, hasil ni lah kita boleh agih-agih dengan nama Allah SWT. Tak ada kira, tak ada orang sokong ke berapa. Itu dia tu. Akhir sekalinya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Tuhan kata, aku ni bukan sekat mu manusia ya, meratik kat aku. Tasbih kat aku, meratik kat aku, zikir kat aku. Langit bumi hok tak ada akal fikir yang tu meratik kat aku juga. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihahu. Tak ada benda atas dunia ni hok tak tasbih pada aku. Kalau kita tasbih kita panggil subhanallah. Subhanallah. Kalau orang lain tasbih ada cara dia. Batu bila melekat bila apa ni, bila kilat. Bila kilat nyambar kita panggil la kilat. Kita diminta sebut subhanahu yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Subhanahu yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Mau suci Allah yang kilat dan melekat tasbih kan takut. Kita panggil lah kilat. Orang sains kata kilat tu menyambar tu kerana belaga di antara awan positif yang positif. Itu hak zahir. Ahli sains sebut hak zahirnya. Hakikatnya belaga tu pelan nyala itu merupakan tasbih daripada apa ni? Guru apa daripada kilat dia. Subhanahu yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang menyebabkan kilat dan malaikat tasbih pada Allah kerana gerung pada Allah. Hak baki lagi-lagi hak Nabi tak ayat kita nak ayat tak boleh lah. Ada juga kitab-kitab sebut. Ada sebuah kitab dia panggil Kifayatul Akhyar. Waktu kecil-kecil hari tu untuk guru kita baca betul ke pondok-pondok. Situ dia sebut burung belatuk tasbih lagu ni, burung pati tasbih lagu ni, burung tasbih lagu ni. Itu kalau ada nas tak kita boleh turut, tak ada nas kita puji sekat tu dah lah. Yang pentingnya wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tak ada benda atas dunia ni hak tak tasbih pada aku. Utuh hak tak ada akal tasbih pada aku juga. Mu hak ada akal ni senyap mulut tak kata apa. Makan tak bismillah. Sudah betul alhamdulillah. Bahasa apa? Begitu itu sindiran pahit daripada Allah Taala supaya kita hidup dalam keadaan tasbih dan zikir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.